I have numbers. Merah menjerit-jerit, kuning mekar paksi jiwa, membakar seruan jiwa para kekal buku akhir darah. Kuning dan merah, merah kuning lo juara, gergasi utuh Selangor ku juara, gergasi cengkam musuh binasa. Kebanggaan merah kuning, Selangor kekal sampai mati. Selangor, 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 Selangor merah kuning. Tour guide ya, tour guide. Tour guide. Video. Dah tambah seorang ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog dari Bangku Penyokong. Game keempat ACL 2 Selangor bertemu dengan Persib Bandung. Vibe malam ni memang dah MBPK dia dah macam Persib Bandung. Kita ada wakil Persib Bandung. Bandung di sini Selangor, di mana-mana kita saudara. Oh. Ada masuk. Mana kita saudara. Lama. Keadaan agak Messi biasa-biasa. Kita harapkan Selangor memang perlu menang walaupun peluang tu agak susah. Tapi kita harapkan memang Selangor dapat menang game malam ni. Maruah. Alright, kita harapkan yang terbaik. Selangor ada player baru, defend, Momo Diarra. Lagi satu kita ada Tony, apa benda lah. Tony tu dikabarkan food poisoning. Mickey tak ada malam ni, injured katanya. So, apapun kita harapkan yang terbaik lah. Minit kedua Omid Musawi ya. 1-0. Minit ke-40 minit ke-17 Zeklock. Gol kedua 2-0. 2-0. First Kigo. Tenang. Rais.
masa pertama. Separuh masa pertama. Sekejut aku. Kedudukan 2-0. First goal Omid, second goal Jack Clark. Kita ada lagi 45 minit. Game okey, rancak alhamdulillah. Apapun kita sambung second half. Belakang kunyit. Belakang kunyit. Gila teruk tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Tamat game. Tak tahu nak cakap apa dah. Elok dah leading 2-0. Lepas tu kena bantai 3-2. Lepas tu mancing pula kumpau. Lepas tu tadi ada pula juga budak buat hal. Kumpau juga dia kawan aku tu. Nasib baik. Alhamdulillah. Ada budak kumpau. Bukan kita orang yang kumpau Pencuri kumpau nak curi baju. Datang stadium tengok bola, kalah menang balik. Nak beli baju beli, jangan cuba curi. Kalau kantoi dah malu dah tadi. Tadi ada kes kecurian hampir dicuri. Tapi telah ditangkap. Orangnya telah ditangkap. Kita tak nak reveal lah muka. Pasal dia tak sempat nak buat lari. Tapi dia dah pegang, dah masuk dalam baju. Dia orang dapat tahan. Dan tadi aku nak rakam, tak nak rakam gambar kau. Okey, apa-apa kau boleh dapatkan barangan dekat Aliwan Meru. Aku pun dah malas nak cakap lah. Tadi dah tak ada mood dah. Elok-elok tadi dah leading 2-0. Second half no memang teruk naik. Lepas tu Aliwan Meru pula. Lira Aliwan Meru. Lira masuk out. Tapi Seizan bagi aku, walaupun dia ada, tadi bukan mistake lah. Yelah orang nak back pass je kat dia, penat lah bai. Kan, tapi memang tak ada. Seizan tadi memang teruk lah. Teruk gelap, tak apa, tutup je. Alright. Salah tak buat. Pastikan salah. Ada balik. Tu je lah. Jangan lupa apa-apa nak cari barang dekat Aliwan Meru. Tu je, samanya Imam Ayah, selamat mati dan berjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Asia. Bye.